Dan saya tahu di antara kehadiran tuan-tuan dan puan-puan malam ini untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh lembaga Saudara Dunia Pula. Marilah sama-sama kita mendengar bagaimana kerennya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah membuat berbagai-bagai ujian mendesak kepada beliau. Sebenarnya kita bertuah pada malam ini. Jadi majlis dengan segala hormatnya meliput Saudara Dunia Pula kita untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengucapkan saya semua dari upaya Pak Jawabannya hari ini dan semuanya dipersilakan insyaallah. Yang telah memberikan kembali dan rumah kita kepada kaum muslimin dan komunitas dan misalnya kita di Allah. Tapi caranya tetap mengasih mengkap banyak menjadi sesuatu dan kerana kerjaan yang berbalu kerana awal dari beberapa yang dimangka. Orang yang maaf saya harus menangkan dalam diri orang yang paling munafik, orang yang banyak menjual, orang yang telah banyak menggunakan negara, orang yang banyak telah menggunakan saya terkenal yang mahu sedang membantu segala dosa-dosa yang tidak mungkin jika aku dapat juga kerana saya berjaya dan dikatakan berada dalam kondisi dalam keadaan dalam perjalanan banyak yang saya kumpulkan selama 13 tahun. Saya lebih kenal siapa Azmin sebagai darah kandung saya sendiri. Saya lebih kenal Anwar kerana dia merupakan rapat dengan keluarga saya. Jadi saya rasa saya berhak bercakap pasal beliau. Tetapi malangnya bila surat saya keluar pada tahun 1997, banyak spekulasi dan tuduhan yang telah dilemparkan kepada saya dan negara-negara ketika itu ayahnya Mahathir, banyak isu-isu yang telah ditarbelitkan sehingga rakyat menjadi keliru, rakyat menjadi tak faham. Yang menjadi mangsa adalah pejuang-pejuang seperti ayahnya Mahathir, Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan dan saya sendiri selaku pelapor surat salah laku Timbalan Perdana Menteri. Mungkin ramai orang yang bertanya-tanya mengapa perlu saya kembali. Saya kembali dalam arena politik tidak lain dan tidak bukan para hadirin untuk menutup segala kemungkaran hipokrasi manusia yang bernama Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juburin. Maaf, title itu bukan saya yang bagi. Title itu yang bagi Mat Sabu. Jadi kita perlu ingat, orang Melayu cepat lupa. Title itu diberi oleh Mat Sabu tahun 97. Ini semua manusia munafik. Mat Sabu dengan geng-geng PAS telah datang ke pejabat saya masa itu dekat dalam hotel nak dapatkan semua cerita pasal Anwar. Bila dia dah dapat, dia masuk dalam parlimen, dia lanyap. Dia lanyap siapa si Juburin ni, dia lanyap Dr. Mahathir masa itu, kononnya simpan liwat. Dan saya masih ingat saya pancat pejabat Kapal Singh dengan Azizan masa itu jumpa Kapal Singh, kononnya selaku lawyer yang prominent untuk mendapatkan khidmat guaman. Dan Kapal dengan begitu teruja, excited, mengeluarkan satu pengakuan bersumpah Azizan untuk melanyap Dr. Mahathir di dalam parlimen. Sebab itu kalau kita masih ingat tahun 1997, setahun sebelum Anwar dipecat, siapa ni Mat Sabu dengan Kapal Singh begitu beria-ia menghentam Dr. Mahathir menyimpan seorang peliwat di dalam kabinet dan Mat Sabu berkali-kali melakukan Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juburin.
Tapi apa yang berlaku hari ini, dia boleh duduk sebentar. Inilah manusia munafik. Bila Dr. Mahathir belum ambil tindakan, dia ugut macam-macam. Apabila Dr. Mahathir dah menyiasat selama setahun melalui Bukit Aman dan segala bukti dikumpulkan masa itu, tanpa pengetahuan Anwar, segala bukti-bukti dikumpulkan, segala video lucah, 18 video lucah yang berlaku antara Anwar dan pelacur, yang berlaku antara Anwar dengan mangsa-mangsa liwat yang begitu ramai, dengan rahsia-rahsia kerajaan di rumah Tokyo Judi Magna Perempuan, dengan perbualan Anwar dengan semua Yahudi masa itu. Jadi apabila Musa telah kumpulkan semua bukti masa itu, jadi Musa telah meyakinkan Dr. Mahathir bahawa tugas saya adalah sesuatu yang incredible, yang cukup tinggi. Sebab makluman yang hari ini, saya rasa ini dah lebih lagi boleh. Syukur saya cuba nak cerita biar orang ni kena jam lucu ni. Saya tak boleh nak menjerit sangat sebab ni jadi saya cerita lebih berdua, boleh ya? So, bila saya keluar, sebab saya masa tu banyak maklumat daripada apa yang berlaku dalam keluarga, melibatkan kakak ipar saya sendiri, Syamsidah Taharin, hubungannya dengan Anwar. Sebab kata orang tepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Kalau Azmin tu tak tawarkan nak jadi bakal pemimpin negara, saya rasa tak mungkin saya perlu menjelajah ke seluruh negara. Biarlah dia berjawab dengan Allah. Tetapi apabila dia menawarkan diri sebagai timbalan Presiden PKR, saya rasa dia tak layak. Kerana dia menghalalkan pelacuran isterinya dengan ketua pembangkang iaitu Anwar Ibrahim. Apakah mungkin saya mahu bersekongkol kerana kemewahan? Mengapa saya perlu dimaki, dicarut, dibaling batu, difitnah dan sebagainya? Kalau bukan kerana perjuangan para hadirin. Semuanya berlaku apabila pembantu rumah Azmin menceritakan macam-macam di luar jangkaan kami. Rupanya Anwar setiap hari minggu datang ke rumah Azmin. Azmin dihantar ke University Oxford di London untuk buat kursus 6 bulan. Tapi dia datang di rumah polis pengiring, dia bercengkerama dalam rumah dan sebagainya. Jadi pembantu rumah banyak memberitahu kami, keluarga ketika itu. Saya betul-betul terkejut sebab bagi saya pandang Anwar ni masa itu sebagai seorang ulama masuk dalam masjid, berkhutbah, berfirman. Saya taksub, saya hormat. Dan kalau dia datang rumah bapak saya pun, saya tak berani salam dia sebab saya anggap dia orang yang adil macam malaikat hidup. Memang dia rapat dengan keluarga kami. Kadang-kadang 2 minggu, sebulan sekali dia datang makan. Arwah ini saya meninggal pun dia jadi imam. Jadi hubungan kami memang rapat. Jadi apabila membantu rumah membagi tahu segala-galanya, saya jadi macam tak percaya. Tapi untuk mensahkannya, saya pergi tidur rumah Azmin. Dan saya agak terperanjat apabila rakaman perbualan saya dengar setiap 12 malam Anwar akan telefon Syamsidah merayu-rayu dengan segala perkataan lucah. Jadi apabila saya curi dengar di tingkat bawah, hancur dulu hati saya bukan kerana saya jealous, tetapi orang yang saya begitu taksub, orang yang saya begitu hormat, akhirnya membuat satu yang di luar sangkaan. Tapi tak cukup itu saja, tiba-tiba Azizan, iaitu driver kepada Azmin, abang saya sebelum dia bekerja dengan Azmin, dia kerja dengan Anwar. Tapi bila dia dah diliwat 17 kali dengan Anwar, dia tak tahan, dia join dengan saya. Jadi masa dia join dalam masa itu, dia kata keluar mulut buaya, masuk mulut naga. Sebab dia tak nak rezeki haram, dia tak cari rezeki halal, dia join abang saya. Tapi malamnya bila dia join abang saya, setiap hari Rabu pukul 5 petang selepas kabinet meeting, dia terpaksa membawa Syamsidah pergi ke kondo mewah bernama Tibuli Villa di Bangsa. Di situ berlakunya perbuatan sumbang antara mereka. Mulanya sukar saya nak percaya, tapi bila Azizan datang siap dengan map, dia kata di mana perlu saya tunggu di belakang Bangsa Shopping Complex. Dia siap lukis kereta Datuk Nalakan Tokyo Judi Magna, kereta Daimler WBB 37. Pada pukul berapa harus saya tunggu, dia siap lukis di mana kondo mewah tersebut dan sebagainya.
Jadi memastikan segala tuduhan itu 30 Jun 1967 saya dengan 5 saksi masa tu abang saya, kawan saya lama normal, saya pinjam stiker untuk masuk dalam pondok. Saya mengekori dari belakang. Jelas tepat di tengah dalam kerupan ambil Syamsidah di Bangsa Shopping Complex, Anwar di dalam tanpa polis pengirim. Patutnya timbalan Perdana Menteri nak pergi mana-mana, sepatutnya ada polis pengirim. Tapi saya heran hanya dalam Anwar. So kami berikut sampai dekat pondok, mereka turun. Bayangkan 5:30 sampai 7:30 malam. 2 jam para hadirin. Di mana Azmin, di mana Wan Azizah. Memang saya akui saya tak nampak apa yang berlaku. Tapi kita pertikaikan setiap hari Rabu, lepas kabinet meeting, 5:30 sampai 7:30 malam. Apa dia buat? Jadi saya menjerit masa tu kerana saya marah. Tapi abang saya kata jangan proceed sebab bahaya, dia timbalan Perdana Menteri. Mungkin kita akan ditangkap, kita balik, kita discuss adik-beradik. Jadi saya balik discuss dengan Kak Long, Kak Lang, abang yang lain. Kami berbincang macam mana nak selamatkan keadaan. Sebab Azmin adalah anak angkat daripada Dr. Mahathir. Banyak orang tak tahu Azmin adalah anak kesayangan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir bela Azmin ni macam menatang minyak yang penuh. Sebab tu saya rasa sedih bila Azmin terlampau kurang ajar pada Dr. M. Dia balik pada US, orang yang pertama dia jumpa adalah Dr. Mahathir. Hari ni dia balik, besok dia kerja dengan Dr. Mahathir sebagai pegawai khas. Masa dia kahwin, Dr. Mahathir sanggup duduk di lantai. Saya keluarkan gambar-gambar dalam blog saya sebagai bukti. Dr. Mahathir tepuk tawa dan sebagainya. Masa Azmin sakit, buang pinggang, Dr. Mahathir suapkan bubur. Dr. Mahathir lap badannya, melebihi kasih sayang seorang ayah dan anak. Tapi hari ini bila Dr. Mahathir sakit, apa kata Azmin? Azmin sumpah mampus dan adik mampus, orang tua sungguh dan sebagainya. Jadi sebagai adik saya rasa malu dengan perbuatan abang saya. Menjadikan moral dan jadi pemimpin. Jadi berbalik pada cerita tadi, bila semua pelakuan semua itu berlaku, saya cuci gambar, saya sempat ambil gambar. Bila Syamsidah turun daripada kereta, masuk dalam pondok dan sebagainya, saya ambil gambar, saya cuci, saya pergi ke JPJ, saya dapatkan registration card WBV 37, memang kepunyaan dalam kerupan, saya kumpulkan, saya masukkan semua sijil-sijil saham. Malam ni saya tak bawa sebab saya tak sihat. Sebenarnya saya ada bukti yang cukup. Sebab every time, setiap kali pink form keluar, Anwar akan bagi berjuta-juta pink form saham kepada Syamsidah Tahrir sebagai imbuhan seks dan sebagainya. Masa tu abang ipar saya adalah pengurus manager bank di Maybank Angkut Park. Jadi setiap kali pink form keluar, abang ipar saya akan tempah safe deposit box saiz yang besar untuk simpan saham yang berjuta-juta. Jadi sebahagiannya saya ambil, saya simpan, saya bertekad kalau terjadi sesuatu, inilah bukti berlakunya salah guna kuasa ketika Anwar menjadi DPM. Alhamdulillah bukti itu saya simpan, walaupun dah 13 tahun masih kekal semua original slip. Dan macam contoh dekat Malaysian French Bank, Syamsidah ada 8.8 juta. Dekat Filio Allied Bank dia ada 7 juta. Dan Syamsidah dilantik sebagai Executive Director Filio dengan gaji 30,000 tanpa perlu pergi bekerja. Dia hanya bekerja di kondo mewah setiap hari Rabu. Tetapi segala kemudahan dengan driver, dengan kereta Audi WEU 64, dengan gaji 30,000. Ini bukan fitnah. Pergi cek sejarah Filio Allied Bank. CEO-nya adalah Tom dan siapa Executive Director-nya adalah Syamsidah Tahrir, para hadirin. Jadi dengan semua bukti yang ada, dengan sijil saham, dengan gambar-gambar, dengan perbualan rakaman Anwar, merayu dengan Syamsidah, saya kumpulkan, saya buat surat kepada Perdana Menteri Dr. Mahathir masa itu bertarikh 5 Ogos 1997. Masa itu saya Dr. Mahathir tak kenal siapalah saya, seorang gadis 28 tahun. Tapi semangat saya begitu kuat. Saya nak sedarkan ayahanda Mahathir siapa timbalannya. Dajjal, segala dajjal, para hadirin. Jadi saya buat surat, 22 surat bersama bukti-bukti saya. Tapi nasib tak menyudahi saya. 17 Ogos 1997 saya ditangkap 50 polis.
Orang tak tahu apa yang saya alami dalam perjuangan ni. Orang sedap bercakap, orang maki hamun saya di luar. Orang kata Dr. Mahathir upah saya. Sesungguhnya saya melalui azab yang dahsyat untuk menegakkan kebenaran. Saya ditangkap polis, saya didera sepanjang malam, saya naik turun mahkamah, saya berada di dalam tahanan rumah selama setahun. Saya dimaki, dibaling batu, difitnah, dicaci dan sebagainya. Tetapi para hadirin, demi agama saya, bangsa saya dan negara saya rela menghadapi segala-galanya para hadirin. Jadi Anwar masa tu dia ada kuasa, dia gunakan kuasa TPM dia pakat dengan Rahim Noor sebagai Ketua Polis Negara, cekup saya kat rumah kawan saya Dr. Ristina. Saya tengah minum kopi petang, tiba-tiba saya nampak satu truk polis datang, saya dah menggigil, saya kata habislah. Memang betul polis suruh kami serah diri. Saya tak buka pintu, saya lari, saya menyobok dalam rumah. Tetapi bila polis melompat masuk, saya kira hampir 50 orang. Dengan topeng UTK yang bertutup, dengan M16, dengan machine gun, macam nak tangkap otak Chin para hadirin. Macam nak tangkap Mona Fendi. Saya hanyalah seorang wanita. Inilah zalimnya Anwar Ibrahim. Bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri hari ini. Apa saja kemungkinan boleh berlaku. Jadi bila saya tak buka pintu, saya lari di tingkat atas, polis mengeluarkan melaungkan rencana Umiyah Selda sila serah diri, Umiyah Selda sila serah diri. Tapi saya buat degil, saya terus ambil wuduk, saya mengaji Yasin 3 kali, saya call adik-beradik semua datang menyaksikan betapa hinanya saya ditangkap. Saya ingat seramai mungkin lebih daripada ini jiran tetangga yang keluar menyaksikan betapa hinanya. Begitulah Anwar Ibrahim. Saya ditangkap pada pukul 11 malam. Saya dibawa ke Bukit Aman. Dari bayangkan para hadirin dari 12 malam sampai ke subuh 7 pagi. Tanpa henti. Saya didera, dimaki hamun. Kursi dihentak depan muka saya. Report saya dibaling dekat muka saya. Saya dilayan macam binatang. Saya dilayan macam penjenayah. Berkali-kali saya dicarut di kata nista, diugut dengan berbagai urusan. Polis yang masuk pula muka yang orang Alhamdulillah garang-garang. Dengan misal letih, dengan muka yang amat menakutkan. Tapi Allah bagi kekuatan saya untuk terus melawan. Polis paksa saya sign surat sumpah yang telah didraft oleh Anwar. Dalam surat itu dia kata, saya Umiyah Selda mengaku telah berfitnah di Badan Perdana Menteri. Saya menyesal, saya ingin menarik balik. Saya telah diubah oleh Tuan Daim, oleh Tengku Adenan, oleh Rahim Sabici, oleh Datuk Aziz Samsudin. Dia dah draft surat segitu rupa. Jadi bila saya baca, saya kata no, I'm not going to sign, dia tak mau sign. Muncul saya sifat degil, tapi apakah daya saya? Mereka terus memantak saya. Dan ini disahkan oleh DSP Aziz di dalam mahkamah. Penderaan yang dilakukan atas Umiyah Selda hanya dilakukan kepada pelampau komunis 40 tahun yang lalu. Itulah harga yang perlu saya bayar kepada hadirin. Sampai pukul 7 pagi, saya masih berdegil, saya kata saya tak mau sign. Dan saya dibawa ke pejabat saya di dalam kota. Sekali lagi, depan orang ramai saya dimalukan. Seluruh perkakas pejabat dirampas, komputer dirampas, file ditarik balik dan sebagainya. Saya dibawa semula ke Bukit Aman untuk didera. Sepanjang malam, saya tak makan, saya tak minum. Begitu seksanya mereka nak dapatkan ada tangan. Tapi bila dah 48 jam, badan saya dah lemah, saya uzur di hari pertama mungkin sebab terlalu stres. Jadi dengan linangan air mata, saya telah menurunkan tanda tangan saya kerana terpaksa para hadirin. Jadi dengan surat itu, Anwar pergi jumpa Mahathir. Dia cakap, Datuk Sri, budak perempuan gila. Dia syok kat saya tak layan. Malam tadi dia mai rumah saya. Ini surat dia Datuk Sri, dia dah tarik balik. Dia menyesal. Rupanya Jaim bayar dia Datuk Sri. Tengku Adenan bayar dia. Jadi dia masukkan semua musuh politik dia kaitkan dengan isu konspirasi. Sebab itu rakyat tak faham. Jadi sebab Dr. Mahathir ni masa dulu, dia telah bertaksud dengan Anwar.
Bila dia telah bertaksub, apa saja cakap Anwar percaya dan dia buang surat saya. Sebab tu kalau kita ingat, saya ditangkap 17 Ogos 1997 dan 18 Ogos 1997, Dr. Mahathir kata dekat semua TV, TV3, TV1, dia kata apa? Dia kata hanya orang bodoh dan gila saja akan percaya Anwar memerangi sedemikian rupa. Ini kata-kata Dr. Mahathir dan Anwar terselamat. Saya diikat jamin keluar. Saya ingat saya dah lepas, tapi nasib masih malam. Saya ditahan di bawah house arrest, tahanan rumah. Saya tak boleh jumpa orang, saya tak boleh buat panggilan telefon. Saya begitu trauma, saya duduk dekat rumah Kak Long. Saya hanya bersolat dan mengaji meminta Allah datangkan keajaiban. Setiap hari Sabtu, Anwar arahkan polis ambil saya. Bawa masuk hotel tu, bawa masuk hotel ni, pergi Pan Pacific, pergi di Palma, macam-macam. Bayangkan para hadirin, dalam bilik hotel tu, 7-8 jantan. Saya seorang perempuan, cuma tak dirogol. Tetapi begini zalim Anwar Ibrahim. Dia nak mewujudkan satu keadaan trauma supaya saya tidak berjuang. Dia buat saya sampai hampir-hampir gila. Tapi Alhamdulillah, semangat juang saya tak pernah pudar sampai hari ini para hadirin. Sebab itulah orang tak faham kenapa saya begitu marah dengan Anwar. Dia buat perkara mungkar, dia buat perkara kotor. Tetapi saya menjadi mangsa konspirasi. Yang menjadi mangsa adalah saya, bukan dia. Yang menjadi mangsa adalah Dr. Mahathir, bukan dia. Yang menjadi mangsa adalah Tan Sri Musa, bukan dia. Kami difitnah, kami dihina. Sedangkan saya melalui proses yang amat dahsyat. Jadi, bila setiap minggu saya ditorture begitu teruk oleh pihak polis, saya sampai ke satu tahap, saya tengok polis trafik pun saya menggigil. Saya takut, saya macam kata polis tangkap aku, polis tangkap aku. Tetapi Allah Maha Kaya, tiba-tiba surat saya diambil oleh Arwah Khalid Jeffrey, buku penulis Limpro Dalil Kenapa Anwar Tak Jadi PM. Dia ambil surat saya, dia masukkan dalam buku Limpro Dalil. Kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Bila surat saya masuk, kesilapan besar Azmi dan Anwar adalah membuat laporan polis. So, bila dia buat laporan polis, Dr. Mahathir terdetik di hatinya kenapa surat ini keluar semula selepas beberapa bulan. Jadi, selepas Tan Sri Rahim Nur bagi kenyataan sesiapa yang menyimpan surat salalah kutip bala Perdana Menteri yang ditulis oleh Umi akan ditahan di bawah ILA. Begitulah berbezanya surat saya. Tetapi kenapa arwah Khalid Jeffrey masukkan balik. Jadi Dr. Mahathir mengarahkan Musa Hassan, masa itu belum ketua polis, hanya SAC 2 untuk menyiasat. Jadi Musa ikut mana dia pergi, apa dia buat. Dia sewa satu rumah dekat Kenny Hill, rumah lawyer yang prominent di Malaysia. Saya tak nak sebut dia nama lawyer tu, tapi kita ada cukup bukti. Dia sewa RM20,000 dan setiap bulan seorang tokoh korporat akan membawa pelacur-pelacur dari negeri China setiap bulan dalam 10 orang untuk dipersembahkan kepada si Al-Juburin. Inilah manusia binatang. Sebab tu saya sesah dia di Kerbau 15 minit. Borong dia panas dan dia lari pada hari ini. Saya jerit dengan dia. Saya kata, Anwar Ibrahim, kau jawab semua tuduhan aku. Saya tak ada Datuk Seri dengan dia. Sebab bagi saya dia tak layak dipandu Datuk Seri. Dia adalah manusia yang paling keji atas muka bumi ini, para hadirin. Semua dia nak tibai. Bini orang dia tibai, jantan dia tibai, perempuan dia tibai, pelacur dia tibai. Macam mana kita perlu menghormati dia? Dan saya heran, orang macam ni dilantik sebagai ketua pembangkang. Sebab itu dia tak berani sama saya. Saya maki dia dalam blog saya. Saya maki dia dalam ceramah. Kenapa dia tak saman saya? Sebab saya ada bukti yang cukup kukuh. Itu belum kita ledakkan lagi peluru berpadu. Kalau saya ledakkan peluru berpadu saya, habis riwayat Anwar Ibrahim, para hadirin. Orang tak faham. Jadi dengan semua bukti yang Musa dapat, Musa pergi jumpa Dr. M. Dr. M menangis. Orang yang dia sayang, orang yang dia taksub, orang yang dia didik daripada bangsat, naik mendapat kursi yang begitu tertinggi, akhirnya menikah dari belakang. Semua rahsia-rahsia kerajaan di rumah Nala, satellite, direct ke US.
semua rahsia kerajaan pecah di rumah Koki Judi Magnum. Apa jenis manusia masuk dalam masjid berfirman tetapi berkawan baik dengan Koki Judi Magnum? Siapa Nala Karupan? Semua orang tahu saya tak salahkan Nala sebab dia bukan orang Islam. Tetapi apa hal orang yang konon imej keluarganya Islam, berkelubung dan sebagainya, berkawan dengan Koki Judi, menjual rahsia-rahsia kerajaan, bersekongkol dengan Yahudi, para hadirin. Jadi bila Dr. Mahathir dah tengok semua bukti, dia menangis dan kali pertama dia minta polis advokat pertemuan dengan saya adalah pada 26 Ogos 1998, seminggu sebelum Anwar dipecat. Itulah pertama kali saya jumpa Ayahanda Mahathir. Pertemuan pada pukul 11 malam di Seri Perdana mengambil masa 45 minit. Pertemuan dari hati ke hati seorang pemimpin agung. Saya begitu terharu. Selepas semua bukti terkumpul, baru Dr. Mahathir sudi jumpa saya. Betapa adilnya Ayahanda Mahathir. Dan saya ingat soalan yang pertama dia tanya saya, pasal apa buat surat? Dan soalan kedua dia tanya saya, awak nak saya buat apa dengan dia? Saya sedih, para hadirin. Siapa saya? Saya bukan anak raja, saya bukan menteri, saya bukan billionaire. Tapi seorang negarawan sudi mendengar luahan hati nurani rakyat seperti saya. Dan jawapan yang saya bagi, saya masih ingat. Saya kata, Datuk Sri, kalau satu kuasa besar seperti Amerika boleh mendakwa Presiden Clinton di mahkamah kerana salah laku seks dengan Monica, mengapa you tak boleh membuat perkara yang sama kepada timbalan you? Kenapa you takut sangat dengan this bloody case? Saya betul-betul menggasak Dr. Mahathir malam itu. Dan Dr. Mahathir terperanjat. Saya begitu berani menyatakan pendapat saya. Saya kata di luar sana jerubu yang tebal, bukan kerana hutan terbakar. Masa itu Malaysia menjadi negara paling panas ketika Anwar dilantik menjadi pemangku Perdana Menteri selama 2 bulan. Saya kata bapa saya seorang ulama, bapa saya seorang tokoh agama. Di dalam Al-Quran menyatakan, saya tak ingat surah apa, tetapi menyatakan sekiranya kamu menghalalkan kemungkaran seorang pemimpin ketika dia sedang berkuasa, Allah akan mengeluarkan asap tebal dari langit sebagai reminder, sebagai peringatan. Dan inilah yang berlaku kepada you, Datuk Sri. You menyimpan seorang pemimpin yang Nabi tidak mengaku umat. Dan Dr. Mahathir terperanjat dengan kenyataan saya. Ternyata Anwar kata saya psycho. Anwar kata saya perempuan desperado. Akhirnya tidak betul seperti apa yang dinyatakan. Dan Dr. Mahathir, soalan yang terakhir daripada Dr. Mahathir kepada saya, dia kata, kalau kes ni meletup di mahkamah, awak sanggup tak jadi saksi? Saya pandang mukanya seperti ayah, saya pandang muka dia seperti khalifah yang saya sanjungi. Saya kata, Datuk Sri, demi agama saya, bangsa saya dan negara saya sanggup masuk penjara. Dan Dr. Mahathir hantar saya sampai ke pintu. Itulah pertemuan yang cukup bersejarah. Dan pertemuan kedua adalah pada 1 September 1998, sehari sebelum Anwar dipecat. Dr. Mahathir panggil semua menteri besar untuk bertemu dengan saya, untuk berdialog, berhujah dan sebagainya. Hanya 2 pertemuan, para hadirin. Tidak ada unsur konspirasi. Saya ingin melafazkan di depan hadirin Islam yang saya muliakan. Wallahi wa billahi wa tallahi, sesungguhnya saya tidak pernah dibayar untuk membuat surat dalam menegakkan perjuangan. Dan sekiranya saya berbohong, Dr. Mahathir sampai hari ini tak pernah bagi saya walau sesen pun untuk membuat surat. Dan kalau saya berbohong, Allah laknat saya, para hadirin. Sebaliknya saya berjuang, saya hilang 10 juta kontrak periklanan saya di airport. Kerana saya buat billboard masa itu. Pendapatan saya mencecah sampai 5 juta. Saya bagi pemadam pun setiap tahun 200,000. Umur saya 25 tahun, saya dah berjaya sebagai seorang usahawan ketika itu. Tetapi Anwar telah menghancurkan. Dia arah Tan Sri Basir, chairman, untuk menarik semua projek billboard saya. Saya hilang rezeki. Tapi tak apa. Saya tahu Allah akan menggandakan atas apa yang saya hilang. Kerana ini adalah perjuangan demi agama, bangsa dan negara saya, para hadirin. Jadi para hadirin, janganlah tertipu dengan ketua pembangkang ini. Kerana dia adalah insan yang amat munafik dan berbahaya, para hadirin. Kita tengok 31 Ogos 1968, hanya sehari sebelum dia dipecat. Apa kata dia? Lepas hari merdeka, dia turun dari pentas, wartawan kejar dia,
wartawan tanya dia, mungkin kemungkinan pura-pura dia akan dipecat sebab bukti dah jumpa. Apa dia jawab? Dia kata, oh, saya berdiri teguh di belakang kepimpinan Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. Kita tahu para hadirin, memang dia suka diri kat belakang. Itu kerja dia. Sebab tu dia masuk masjid, orang cepat-cepat tolak dia jadi imam. Sebab kalau dia jadi makmum, bila part menonggeng tu bahaya. Tapi kita bayangkan, 31 Ogos dia kata, nakhoda saya hanya satu, ketua saya hanya satu, iaitu Dr. Mahathir. Selang sehari, bila dia dipecat, 2 September dia dipecat, apa kata dia? Maha Firaun, Maha Zalim, mamak penipu, diktator dan sebagainya. Jadi para hadirin nilaikan, jenis apa manusia ini? Bila dia ada kuasa, dia lambung. Bila dia tak ada kuasa, dia hina sehina-hinanya. Dan kita tengok penglibatan dia dengan pihak Amerika. Dia adalah ejen Yahudi, para hadirin. Kenapa bila dia dipecat, Amerika begitu beria-ia turun ke Malaysia? Siapa Anwar? Hanya timbalan Perdana Menteri dari sebuah negara kecil. Madeleine Albright sanggup turun. Siapa Madeleine Albright? Setiausaha negara Amerika. Wanita Yahudi yang paling berkuasa di dunia. Al Gore, naik Presiden Amerika turun. 7 Kongres turun. Kesemuanya mendesak Dr. Mahathir supaya melepaskan Anwar. Menggugurkan semua pertuduhan terhadap Anwar. Kenapa para hadirin? Tetapi muncullah kita mendapat seorang pemimpin seperti Ayahanda Mahathir yang tidak sama sekali akan tunduk kepada mana-mana tekanan Yahudi, para hadirin. Jawapan Dr. Mahathir kepada Madeleine Albright hanya satu. How I wish to meet up with Monica Lewinsky. Cukup bernas jawapannya. Apa maksudnya? Bagaimana saya berhasrat bertemu Monica? Maksudnya, sindiran Dr. M tu, kalau kau boleh pecat presiden kau kerana salah laku seks dengan Monica, mengapa aku tidak boleh memecat timbalan Perdana Menteri aku? Bayangkan para hadirin, kalaulah Perdana Menteri kita Nick Aziz masa tu, apa dia nak cakap para hadirin? Kalau dengan desakan Madeleine Albright yang begitu garang, saya rasa Nick Aziz paling tinggi pun dia akan berani cakap, nak temu, saya rasa. Saya tak fikir dia boleh melawan orang Yahudi sekuat Madeleine Albright. Itulah hebatnya Ayahanda Mahathir. Orang tak nampak apa Dr. Mahathir. Orang fikir ni sebenarnya saya rasa, saya maaf cakap keluarga orang PKR kat sini. Saya ingin menjelaskan PKR adalah parti kencing rakyat, para hadirin. Dia kerja dia menipu, ketua dia menipu jam malam. 16 tahun dalam kabinet dia menipu. 6 tahun dalam penjara dia menipu. Dia pakai wheelchair, dia pakai dekat tentuk tu. Macam dia sakit, macam nak mati sangat. Tapi bila lepas dia keluar, tak ada pula wheelchair. Tempat pula dia simpan Saiful. Kan pula, masa dalam kod tu ternyata dia sakit kan. Jadi memang masih penipu. 7 tahun dia kat luar pun, dia duk menipu. Jadi bayangkan 29 tahun kita telah ditipu, para hadirin. Apa kata kita ramai-ramai 2011 ni, kita kencingkan Anwar Ibrahim pula, para hadirin. Ikutlah apa yang berlaku. Dia memporak-porandakan agama. Dia memain isu pluralisme agama. Di mana keislaman dia? Dia kata Allah is meant for the Christian, Allah is meant for the Chinese, Allah is meant for the Buddhism. Mana boleh? Allah hanya untuk orang Islam. Dan saya tak fikir orang Tionghoa di sini pun setuju Allah untuk mereka. Kenapa Anwar memutabelikkan? Kenapa Nick Aziz menghalalkan? Bila dia bertemu Anwar ni, bila dia bertemu orang Melayu macam ni dia bercakap. Bila dia bertemu orang Cina macam ni dia bercakap. Dia bertemu orang Yahudi macam ni dia bercakap. Masa Lina Joy nak murtad, nak masuk Kristian, kenapa dia menghalalkan para hadirin? Jadi kita nilaikan apa jenis manusia dia. Dia akan memutabelikkan apa saja. Kalau dia jumpa Hutu dan Acong, apa dia kata? Anak Hutu, anak saya. Anak Acong, anak saya. Anak Syamsidah, anak saya. Saya rasa dah maaf.
Tapi kita tengok orang pertikaian, Afifah siapa. Saya tak nak tunjuk kerana masa bagi dalam seperti aman dulu, polis minta minta saya bawa baby, bukannya bawa darah. Sebab ini masih kepada 3 anak perempuan. Tapi dengan kuasa Kepala Perdana Menteri yang ada, masa tu dia belum dipecat. Jadi dia telefon untuk Perdana Menteri marah. You just ambil darah tu. Dan Musa masa tu belum jadi Ketua Polis Negara, hanya pegawai penyiasat. Jadi Musa tak berani nak mencabar Kepala Perdana Menteri. Jadi Musa kata, saya perlukan baby itu dibawa ke Bukit Aman untuk yang dia darah. Bukan Syamsuddin bawa darah. Kalau dia bawa darah anak yang sulung dia, memang anak dia. Dan isu itu tidak diperdebatkan di mahkamah. Tapi insyaAllah bila kita buka balik semula kes yang akan datang, kita akan minta budak itu dibawa ke Bukit Aman, bukan negara. Sebab dia ada gambar yang tak perempuan pada dia. Dan juga isu air mani. Kalau kita ingat, Lim Song Boon di dalam mahkamah mengatakan 13 tondokan air mani di Penang adalah kepunyaan Syamsuddin Tahrir dan Anwar Ibrahim. Dan Arifin bawa pakar DNA daripada Britain dan Australia. Kononnya nak mencabar dan buat silap mata, nak menirukan rakyat yang bahawa Lim adalah konspirasi Dr. Mahathir upah Lim. Lim sampai baling slide uji kaji dalam mahkamah. Lim kata kalau aku menipu, aku cabar masalah 2 orang Lim, ambil dalam Tubuh Anwar, ambil dalam Bani Syamsidah dan jalankan uji kaji ke atas silam. Mengapa tak buat mereka? Kenapa sampai hari ini Anwar cukup kau bagi darah? Kenapa? Kalau kau tak buat, kalau saya hari ini orang minta dalam saya, anytime, ambillah. Untuk kita membuktikan kita di pihak yang benar. Sungguh bersumpah tak mau, sungguh ambil darah tak mau. Lepas tu heboh dan mengeksperkan isu-isu konspirasinya. Padahal dia lah penipu, cara penipu para hadirin. Jadi, janganlah kita beri daripada Muhammad. Okey. Jadi, ini saya teruskan. Boring tu tak boring. Cuma dia tak ada dia sikit malam ni. Dia kurang sikit. Dan pengalaman saya dia memahami hormat jangan saya boleh tak lagi tak habis saya ini pun buat semangat je. Ikutkan tekak saya memang bengkak sakit, tapi kerana saya menghargai kedatangan para hadirin, saya gagal juga. Lepas tu kita balik tadi ketiga di dalam mahkamah. Kenapa dia takut sangat dengan Malaysia Cerdas? Dia pakai 13 lawyer para hadirin. Presiden Clinton, satu kuasa besar dalam dunia, nombor 1 dalam dunia. Ketika dituduh seks dengan wanita hanya pakai 1 lawyer. Tetapi Anwar Ibrahim pakai 13 lawyer. Tak ke kita highlight lawyer yang paling mahal, lawyer yang paling berpengaruh macam Bachan Singh, Kapal Singh, Fernando, Aziz Droz, YB, Zulkifli Nordin, ramai lagi. 13 lawyer dia pakai. Kenapa dia takut sangat dengan saya, manusia kedil ni, para hadirin? Kita hairan. Tetapi dengan membayar akhirnya telah menyumbatkan dia 6 tahun. Bukan saja dia bawa lawyer 13, dia bawa bomong 30 bomong dalam mahkamah. Dia cukup percaya pada kuasa-kuasa mistik. Bayangkan, orang kalau masuk masjid, dia tak perlu pakai bomong para hadirin. Kita ada mukjizat Al-Quran. Kita ada ayat kursi yang hebat yang meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kita tak payah pakai Mona Fendi.
Kita tak payah pakai bomo, tapi Anwar bawa daripada India, daripada Indonesia, daripada Afrika, daripada Siam, daripada Thailand. Masa saya melangkah nak masuk, bomo India siap baling buah kelapa muda 2 biji. Keluar di semua surat khabar. Masa saya nak melangkah ke kandang saksi, tangkap saya terpaksa berhenti sebab ASP Zul kutip tangkap 1 beg para hadirin yang bentuk patung yang ada jarum macam wudu, segala kemian, tai besi, garam kasar, bawah meja Paul Augustine Hakim penuh dengan kemian sampai Paul naik pening bau kemian. Dan mahkamah diberhentikan, terpaksa Ghani Patal pasang Yasin untuk menghilangkan kuasa-kuasa mistik. Inilah Anwar Ibrahim. Cakap tak semua bikin. Berfirman, berhadis, tapi bila berhadapan dengan Umi Asludah, bawa semua bomo satu dunia. Kelakar betul para hadirin. Dan ada satu kejadian yang amat lucu, ni kisah benar untuk saya kongsikan bersama. Ada satu bomo tu, bomo Melayu kita, dia bawa batu, 2 biji batu, dia gosokkan, dia nak buat mulut saya terkancing. Jadi yang saya, bila saya naik dalam kandang saksi tu, dia tinggi. Jadi saya nampak, saya dah berdegar juga. Saya tengok bomo tu duk gosok batu. Dalam hati saya berdetak, apa benda tu? Tapi tak apalah. Dalam hati saya tawakal. Allah adalah berkuasa atas segala-galanya. Tiba-tiba ditakdirkan para hadirin, sebelah dia adalah bapa Azizan yang telah diliwat 17 kali oleh Anwar tu. So pakcik ni, nama dia Pakcik Bakar, dia ni orang Negeri Sembilan. Jadi dia tanyalah bomo tu, apa benda tu? Dia kata. Jadi bomo tu cakap, ni saya nak buat, budak perempuan ni jahat, dia kaki fitnah. Jadi Anwar suruh buat, bagi mulut dia terkancing. Jadi bila bapa Azizan dengar, dia geram. Apa dia cakap? Dia kata, Eden goram tengok, Eden gosok tolong Eden tu bergosi dia. Dia kata. Itu satu keadaan yang lucu. Saya tak tahu, tapi tiba-tiba saya tengok bomo tu dah berhenti. Rupanya bila mahkamah berhenti bersidang, Bapak Azizan cerita balik pada kami sampai Tan Sri Musa pun terbahak-bahak. Dia kata, cilangko punya Nuah, anak Eden ditibainya, dia bawa bomo, Eden goram, Eden gosok tolong Eden tu bergosi dia. Jadi bayangkan, orang yang masuk masjid kononnya berfirman dengan Islam Madani dia lah, dengan khutbah dia lah, percaya pada kuasa-kuasa mistik. Silap masa tu, patut Datuk bawa jumpa Mona Fendi. Biar dengan anu-anu dia kena gerak sekali agaknya berada. Sebab jadi ni orang yang cukup taksub kepada bomo. Itulah Anwar Ibrahim. Banyak pengalaman pahit, ngeri, menarik yang saya alami ketika saya berusia 29 tahun. Saya tak rasa anda semua telah melalui seperti apa yang saya lalui di zaman alam cyber ini. Kalau di zaman Melayan Union, mungkin datuk nenek moyang kita bertumpah darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi apa yang saya lakukan untuk negara, saya lalui yang trauma yang cukup dahsyat. Saya ditangkap, saya didera seperti pihak komunis. Saya ditahan di dalam rumah selama setahun. Saya naik turun Bukit Aman selama setahun. Dalam mahkamah saya dilanyak sebegitu hebat. Di mahkamah lautan reformasi, saya dimaki, dibaling batu, dicarut. Saksi palsu dibawa dalam mahkamah. Seorang Dayak dituduh berzinah dengan saya. Walaupun saya telah membuat sumpah mukhalaf, tetapi isu itu telah dimainkan oleh pihak-pihak pembangkang. Tak apalah, syukur alhamdulillah. Itu adalah pahala dan baja untuk saya dalam meneruskan perjuangan ini para hadirin. Jadi saya saya rasa dah cukup masa untuk beri kepada yang berhormat. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar dan minta maaf kalau ada bahasa-bahasa yang terkasar. Tetapi sesungguhnya Anwar bukanlah manusia yang harus kita hormati, tetapi pemimpin pembangkang ini dan seluruh kuncu-kuncunya harus kita kuburkan di tahun 2011 ini para hadirin. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. Selangor akan dirampas mula oleh Barisan Nasional tidak lama lagi para hadirin. Ya, hidup barisan. Hidup barisan. Hidup barisan. Alhamdulillah masih mulut kita
Saya akhiri dengan sebuah pantun. Harimau mati meninggalkan belang, Anwar mati sebagai dalang, Umi Hafizah bertindak sebagai pengarang, Dr. Mahathir adalah seorang pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pantun tu. Jawab pantun. Jawab pantun tu. Terima kasih